Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Nur. Ini Kiri Live, kawan-kawan, selamat pagi. Okey. Selamat pagi setelah beberapa hari cuti. Sebenarnya Kak Nur bercuti sempena ulang tahun cucu Kak Nur yang nombor 1. Yang keempat, Kak Nur bercuti di PD, kawan-kawan, di Port Dickson. Jadi Kak Nur tak buat video sebabnya kesian pula kita time, sebab kita berkumpul dengan keluarga besan kan. Takkanlah kita nak ambil sibuk nak ambil video kan. Jadi kita orang kata santai-santai lah berborak-borak dengan besan. Tapi walaupun Kak Nur tak dapat nak berborak sangat, nak bantu sangat besan Kak Nur tu, sebab Kak Nur punya tulang ni aduh sakitnya ya kawan-kawan. Nak fisio minggu ni, insya-Allah. Dia tengok macam manalah. Okey. Kak Nur bercerita pasal rezeki ya hari ni sambil-sambil ya. Sebabnya kita ini ada sebab jugalah salah satu video Kak Nur yang cerita pasal makan ayam goreng tu kot. Dan kena dolar kuning kawan-kawan. Kak Nur tak tahu mana salahnya, mungkin Kak Nur mention banyak sangat kot nama jenama ayam goreng tu. Jadinya Kak Nur dibagi dolar kuning. Dolar kuning maknanya tak ada iklan. Memang tak dapat duit lah. Kalau dapat duit dia bagi 1 sen je. Padahal kalau ikutkan view tu nampak 2,000 lebih, sekurang-kurangnya Kak Nur dah dapat 3 atau 4 dolar kan. Tapi itulah, kalau bukan rezeki kita, macam mana pun kita usaha, dia takkan jadi juga. Sedangkan selagi rezeki ni selagi tak masuk dalam mulut kita dan kita telan dan tak muntah selepas itu maknanya rezeki. Kalau selagi dalam tangan kita ke dalam simpanan kita, itu belum tentu rezeki kita. Macam tu juga channel Kak Nur tu lah, video Kak Nur tu. Rasa kecewa, kita penat-penat kan. Penat-penat. Kita kadang terkejar uruskan dapur, tengah uruskan ni dengan kita yang menanggung kesakitan tulang yang setiap hari kan. Jadi bila tak dapat rezeki tu kita rasa lah. Tapi disebabkan kita dah berusaha dan kita tak nak orang kata putus asa, sebab kita yakin dengan rezeki Allah, kita usaha juga. Macam tu juga Kak Nur lah. Sebabnya kalau kita nak marah pun dia tidak menyelesaikan masalah. Kak Nur buat lagi video, harap-harap yang ni tak kena lah. Kak Nur kopik bawang ni, Kak Nur nak buat cekuduk bawang. Kak Nur nak buat cekuduk bawang kawan-kawan. Cekuduk bawang, tapi Kak Nur akan campur tempe sikit. Kak Nur untuk Kak Nur punya juadah berbuka lah. Ini macam ni susah sikit kan. Sambil tu kita berborak lah kan pasal rezeki. Macam Kak Nur cakap, kalau kita rasa kita dapat simpan duit 40,000, 40 juta pun, kalau belum tentu itu rezeki kita ya, belum tentu. Buat-buatnya kita meninggal, rezeki ahli keluarga kita kan, ahli waris kita. Yang kita makan dapat kita telan, itu saja rezeki kita. Yang kita simpan, kita kumpul tu belum tentu ya kawan-kawan, belum tentu. Ada orang dia kumpul, akhirnya dia tak dapat makan. Kalau orang tua dulu-dulu berfikiran dia terbuka, aku tanam hari ini, rezekinya nanti biar anak cucu yang makan. Selalu orang tua begitu. Orang tua dia tak pernah fikir aku ni sebab aku nak makan nanti. Tak terlintas pun. Sempat aku makan, tak sempat ahli keluarga aku makan. Rezeki keluarga aku lah gitu. Jadi kita tak boleh nak buat kata apalah bab rezeki ni. Macam tu juga usaha Kak Nur. Kak Nur dah habis usaha, dah habis tawakal dan berdoa. Kalau dah bukan rezeki Kak Nur, walaupun sekecewa apa pun Kak Nur tak boleh nak buat apalah. Aduh semut, tolonglah. Kau pula mencecah kaki aku. Gatal lah pula. Jadi kita tak boleh buat apa. Dan Kak Nur juga bercerita tentang rezeki. Rezeki ni bukan selalunya umumnya orang cerita pasal harta, pasal mengumpul duit kan, tak. Rezeki juga macam Kak Nur hari tu pergi PD, kebetulan menantu Kak Nur buat macam apa? Decoration untuk birthday cucu tu. Alhamdulillahnya Kak Nur tak sangka juga Kak Nur bertemu salah seorang subscriber Kak Nur yang pada ibu lah. Dia 2 orang, anak dengan ibu. Si ibu itu mengenali Kak Nur. Masa Kak Nur tengok dia orang tengah bersiap tu, si ibu cakap lah, dia kata ini muka dia macam ada yang dekat YouTube tu lah, dia kata. Kak Nur ni respon je lah. Kak Nur cakap
Bukan Syak lagi. Saya orang. Dia kata, Kak Noh ke? Kata, dia kata, Kak Noh kata, tak sangkalah dapat jumpa Kak Noh dekat sini, dia kata. Sebab itu kita cakap, rezeki. Kita kadang-kadang orang beria-ria nak jumpa ni, belum tentu kita dapat berjumpa kalau bukan dengan izin Allah. Tapi masa tu tak siapa sangka dengan menantu Kak Noh order decoration daripada anak dia, dia dapat jumpa pula Kak Noh. Kak Noh pula over sikit pula dah masa tu. Cakap peminat. Ada. Malu pula macam lah aku ni artis terkenal mengaku peminat. Tapi supporter Kak Noh lah kan, subscriber kan supporter kan. Nak kata peminat tu melampau lah rasanya. Bukannya artis pun nak peminat kan. Tapi dah terlanjur cakap, kita malu-malu sendirilah kan. Macam tu lah. Sebabnya ramai juga yang cakap kan, nak jumpa Kak Noh lah. InsyaAllah kalau dah ada memang rezeki kawan-kawan, kita akan dapat berjumpa juga kan. Macam kakak tu, dia memang itulah, dia tukang jahit, baik orangnya. Tapi Kak Noh tak boleh nak spill gambar dekat sini sebab Kak Noh tak minta izin pun kan. Nanti bila Kak Noh dah minta izin, nanti Kak Noh spill lagi sekali lah video dia ya, orangnya. Sebab dia memang baik, anaknya pun baik. Alhamdulillah, cantik lah decoration daripada dia tu untuk cucu Kak Noh. Dia di sekitar, dia kalau tak salah Kak Noh, dia dari Mambau lah. Dia anak beranak tu. Si ibu ni dia menjahit. Adalah dia punya kerja tu. Bila dia jumpa Kak Noh, kami happy, sempat bergambar, berborak sekejap, bercerita kan. Alhamdulillah. Itu kan Kak Noh yakin. Sebab itu Kak Noh buat sesuatu rezeki. Kalau Kak Noh dapat guna rezeki tu, baru Kak Noh alhamdulillah kita dapat rezeki dan kita makan, itu rezeki kita. Ramai orang bersangka mengumpul duit itu rezeki dia. Tak, sebenarnya belum tentu. Kalau selagi tak masuk dalam mulut kita, itu bukan dikira rezeki kan kawan. Macam Kak Noh video kawan, memang Kak Noh 2000 lebih tau penonton dia, tapi Kak Noh tak dapat duit, tak dapat rezeki dari situ. Sebenarnya ada satu lagi video short, tapi yang short tu Kak Noh tak kisah sangat lah, sebab Kak Noh cuma nak simpan kenangan kat situ kan. Tapi yang video ni 2000 lebih juga, 2600 macam tu viewers dia, tapi Kak Noh tak dapat rezeki kat situ. Sedih jugalah. Kita dah penat-penat menceceh-ceceh kan, dengan berborak dengan kawan-kawan. Kawan-kawan pun dah komen, Kak Noh terpaksa hide. Kak Noh minta maaf kat situlah. Kalau dah bukan rezeki, nak kata apa lagi kan kawan kan. Ni Kak Noh dah siap ni, bawang banyak. Kak Noh nak buat cekutuk bawang. Nanti kalau Kak Noh ada masa, Kak Noh kongsilah resipi. Rasanya dah ada dah resipi cekutuk bawang ni dengan kawan-kawan. Tapi nanti Kak Noh share lagi. Yang ni versi lebih simple lah. Okey. Kak Noh campur tempe juga nanti. Sedap kan kawan, kita rangup-rangup gitu kan, makan untuk buka nanti. Sebab hari ni hari Isnin, kebetulan anak Kak Noh juga, dia cakap minta mohon doa restu. Dia kata semoga hari first time dia cuti semester ni, dia nak kerja, cari rezeki sikit katanya. Kak Noh kata okey lah. Kak Noh tapi pantau jugalah sebab dia kerja kat KL kan. Kak Noh risau juga, tapi dia kata jangan risau Mi, tak jauh dari rumah dia kata. Dan dia bekerja juga dengan kawan-kawan. Kak Noh cakap apa-apa pun stay dengan kawan-kawan. Jangan pisah-pisah sendiri-sendiri baliknya kan, macam tu. Sebab dia kata sayanglah, dia kata kami punya baki sewa tu masih ada. Kalau keluar sayanglah duit sewa tu kan. Jadi 3 bulan untuk cuti semester dia tu, dia nak kerjalah. Biarkanlah Kak Noh dia berdikari kan. Alhamdulillah. Doakan juga kawan-kawan. Macam kawan-kawan doakan anak kawan-kawan, doakan juga anak Kak Noh. Semoga lancar-lancar aja dia cari rezeki kan. Yang rajin tetap pasti, yang berusaha pasti ada rezekinya ya. InsyaAllah. Okey. Itu saja kawan-kawan. Hari ni kita pasar rezeki. Kalau selagi tak masuk dalam tekak kita ni, belum tentu rezeki kita. Dalam genggam tangan ni boleh terlepas. Sedangkan orang kata dalam anu pun boleh terlepas. Kalau dah tersurat dan tersirat dan yang ditentukan oleh Allah. Bersyukur selalu dengan apa yang telah diberikan kepada kita dan jalaninya dengan ikhlas. Salam sayang dari Kak Noh. Assalamualaikum.